Takwa tu konsis daripada apa sifat-sifat dia? Ta, qaf, waw, ya. Takwa. Ta, taubat. Orang yang bertakwa banyak taubatnya. Kenapa dia banyak taubat? Sebab dia sentiasa merasa berdosa. Kenapa dia merasa berdosa? Sebab hatinya bersih dari dosa. Bila hati sudah tenggelam dalam dosa, dosa sudah tidak dirasakan dosa. Sifat kedua, qaf. Qaf, qanaah. Orang bertakwa, orang yang qanaah. Qanaah ni apa? Sentiasa merasa cukup dengan apa yang Allah beri dekat dia. Sifat yang ketiga, waw. Wara'. Wara' ni apa? Sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Kata Sayyidina Umar, wahai Ubay, takwa tu apa? Ubay kata, wahai Umar, pernah tak kamu lalu di satu jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kamu buat? Saya akan berhati-hati. Itulah takwa. Nak buat satu benda, kalau aku mati tengah buat ni, mati aku baik ke mati aku buruk? Kalau aku nak pergi tempat ni, tiba-tiba kemalangan dalam perjalanan ni, kemalangan mati aku dibakti baik ke mati buruk? Kalau aku tengah tengok ni, kalau aku mati tengah tengok ni, mati aku mati baik ke mati buruk? Ini timbang orang yang wara'. Kalau jadi pahala, buat. Kalau jadi dosa, tinggal. Dan yang keempat, ciri orang bertakwa, ya, yakin. Yakin apa? Dia meyakini semua perbuatan yang dia lakukan ada timbang hisapnya. Dia meyakini ada syurga neraka. Dia meyakini bahawa ada semua ketentuan-ketentuan daripada Allah. Maka cukup 4 syarat ni. Taubat, qanaah, wara', yakin. Inilah ciri orang bertakwa.